Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua, salam sembah pembuka bicara, Assalamualaikum, mulanya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para juri yang dihormati. Sebelum saya meneruskan perkara pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kerana tak kenal maka tak cinta. Diberi nama Hani Bashira binti Muhammad Rais. Saya berumur 16 tahun dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Dong. Kod sekolah saya ialah CEA 6023. Hari ini, saya ingin mengulaskan novel yang bertajuk Pantai Kasih. Novel Pantai Kasih merupakan karya Azmanuddin yang dicetak pada tahun 2014. Novel ini mengupaskan cerita tentang bidang perubatan dengan memaparkan pergolakan yang berlaku di Pusat Rawatan Pantai Kasih atau singkatannya PRPK. Pusat rawatan yang kelihatan eksklusif dan mewah yang terletak di lereng bukit sebenarnya menyimpan pelbagai konflik. Cerita ini berpusat pada watak utama iaitu Dr. Raiha, seorang doktor pakar bedah yang cekal namun terperangkap dalam trauma masa lalu akibat kematian tragis anak perempuannya iaitu Rohayu. Melalui penceritaan yang penuh emosi ini, kita dapat melihat antara nilai integriti dan sifat tamak. Dr. Raiha menjadi simbol keberanian apabila dia tetap berpegang pada etika profesion kedoktoran walaupun ditekan oleh doktor Wang yang lebih mementingkan keuntungan perniagaan berbanding nyawa pesakit. Antara nilai yang terdapat dalam novel ini ialah ketabahan Dr. Raiha menghadapi kesusahan sehingga menyebabkan fikirannya terganggu. Namun, dia dapat menepikan segala masalah pribadinya ketika menjalankan tugas sebagai doktor pakar bedah. Selain itu, nilai berhemah tinggi Dr. Raiha memaafkan Felicia yang merahsiakan perbuatan khianat Dr. Sadis iaitu suaminya ketika perbicaraan di mahkamah. Di samping itu, nilai bertanggungjawab Dr. Raiha menjalankan tugas sebagai seorang doktor pakar menjalankan operasi penggantian sendi tulang Unon Siron buat kali ke-6 walaupun ketika itu dia sedang bercuti. Akhir sekali, nilai berani Ibu Unon Siron yang berani mempersoalkan keadaan anaknya yang masih terlantar di dalam bilik hospital. Secara keseluruhannya, novel ini bukan sekadar menceritakan kita tentang doktor, tetapi satu teguran buat kita semua tentang nilai tanggungjawab. Setiap watak dalam novel ini memberi pengajaran kepada kita bahawa dendam dan ego hanya memusnahkan diri sendiri. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang untuk tidak mempercayai seseorang terlalu mudah. Novel ini juga berbaloi untuk dibaca kerana ia mengajarkan kita untuk sentiasa mempunyai belas kasihan dan berani mempertahankan diri ketika menghadapi masalah walaupun terpaksa berdiri sendirian. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.